Dia cerita macam ni kawan-kawan. Kita ada banyak lautan. Lautan paling luas, semua paper lah. Konsensus kalau kita tanya, dia tanya lautan paling luas. Kalau kita ada lautan yang lagi bagus, lautan Scopus. Lautan Scopus, papernya lagi elok. Ni, paper lagi elok. So, hasilnya, paper lebih berkualiti lah. Lautan yang paling power, lautan WOS. Yang tu kita ada langgan, cuma tak pasti ada AI ke tak. Kalau dapat pada WOS, kita dapat paper yang kalau kat global, top tier lah. Ni second lah ni, nombor 2 lah ni. Ni. Jadi, soalan yang tadi kan, ulang balik. Anda research, nak try? Jangan menyesal. Sama. Ni kan soalan tadi kan, copy, anda bagi kepada Ctrl V, enter dan anda tekan. Jadi dia macam konsensus, dia akan jawab, jawapan dia akan refer paper yang dah publish. Ni bukan sembang lah orang kata, okay? Bukan halusinasi, tak ada. Ada? Tunggu sekejap. Dia bagi string yang dia guna. Oh, mantap kawan-kawan. Okay, dah keluar. Jadi bila anda tengok jawapan dia ada banyak nombor kan. So these numbers are the citation for that academic claim. Okay? Okay? So papernya kat mana? Kat sebelah ni reference dia. Ni. Yang dia refer lah. Okay? So kita boleh guna cara yang sama nak download paper ni. Kita kata kan, okay ni jawapan dia. Dia kata dia letak 20. Nampak? Dia bukan bagi jawapan, dia bagi jadual juga sikit. Okay? Jadual sikit. Okay? Dia bagi soalan tambahan. Kalau rasa berminat, boleh tanya dan simpan paper untuk perumah subchapter yang tu. Ada orang kata, ini lagi bagus lah soalan ni. Okay, tanya, simpan paper untuk subchapter yang tu. So, gonna be very good for your thesis lah. Yang tu. Okay, boleh? Setakat ni okay tak? Filter dia sekejap konsensus. Oh ni Scopus, tak pasti, tak try. Ya, AI. Style dia sama juga, satu. So paper dia kat sini kawan-kawan, kat sini anda klik terus dapat ni. Terus open document detail. Ataupun anda klik kanan, baik ambil open dekat new tab lah. Jadi tak terganggu yang kita punya sekarang punya. Okay. Klik kanan, open link new tab. Klik kanan, jadi akan buka yang baru. Ni paper dia. View PDF, download paper dia. Yang ni eloklah anda guna dan ajak student guna. Sebab dah dilanggan. Ni. Kadang-kadang ada hari-harinya UTSM tak langgan jurnal tu. Tak boleh download lah. Itu ceritanya. Download paper dia. Dapat 5 ke 10 paper untuk satu soalan cukup lah. Selesai. Ni, cara dia lah. Lambat sikit. Okay, lambat sikit. Tapi high quality. Ni, soalan. Nak paper semua Elsevier dia bagi. Maksudnya kita, okey lah ni. Okay, okey lah ni. Ni, simpan. Paper dia kan. Dia download, masuklah ke folder yang tadi. Nak try tak? Korang nak cuba tak? Cuba download. Dapat 5 ke? Cuba. Kan kita ambil yang lagi satu. Tu lagi laju. Tapi bukannya Scopus lah. Kan? Yang ni. Dapat yang ni, paper yang kedua. Okey, rasa. Okey, yang ni dah klik kanan dan new tab. Ini masa memula tadi. Masa memula kat Gemini tu kan. Ini bagi soalan je. Memang kita tanya soalan by soalan. Soalan. Untuk kumpul paper yang support kita punya research. Kumpulkan kawan lah orang kata. Support kita punya research. Tak apa, take your time. Okay. Dapat 5 yang ni, soalan lagi satu, kita try yang lagi satu. Yang tu lagi laju. Korang mesti suka yang tu kot. Dia ada UTSM tak langgan tau. Tak, 2017. Saya nak cari yang latest punya paper. Tak ada kan? Dia punya tak. Maksudnya tak ada. Kita tak boleh nak apa set dia punya tu ni.
Saya yang ni paling saya jarang guna lah. Saya pun jangan guna kat situ. Sebab dia tak seronok. Ingat saya selalu ikut sos yang sana tu. Tapi paper yang tadi tu memang ada juga tadi dekat mana consensus. Yang konsensus memang dia saut semua. Saut semua. Tapi kita boleh set juga kan filter dia. Lama-lama kan. Ini 224. satu je. Tapi tak dapat kat papernya. Kadang paper tak download tau. Utilization tak langgan. Tak ada. Ini lah. Ya. Kemungkinan ada, kemungkinan tak ada. Tak ada. Taylor French kadang kedekut. Kita mungkin tak langgan. Betul. Jadi kalau ada, dia ada lah. Nampak dia kata bawah. Dia kata masuk dengan UTHM-nya kan. Ni. Betul lah. Dia ada publisher yang UTHM tak langgan, tak boleh access juga. Ni. Klik kanan. Ni tak buat. Klik kanan, new tab. Lagi dekat link nak tajuk paper, klik kanan. Ya, klik kanan, tak masuk. Ni. So ada full text. Ada, yes. View at publisher. Tapi kadang tak ada tau. Kadang ni ada, yes. Ni ada. Kalau IEEE dia tak kedekut sangat. Guna yang UTHM. Masuk Universiti Tun Hussein On Malaysia. Tadi kita dekat Scopus, ni dekat ICPE. Nanti dia ada. Sekejap. Tengok sekejap. Sekejap. Akak tadi masuk tak? Masa dekat Scopus tadi? Scopus tadi masuk. Masuk So yang ni sign in username. Ya. Patutnya institution. Sign in with institution. Remember. Sekejap, kenapa tak ada ni? Search institution. Tak keluar. Patutnya ada. Mutation. Sepatutnya kita Okay, dan universiti Tun. Okay. Then, ambil. Simpan. Dia yang lamanya nak kumpul paper lah. Oh, memang horror lah. Lama. kita cari kat processor. Saya dekat Scopus AI. Kita boleh combine tu dalam satu folder. Lagi power. Lagi power. Ambil video sikit kawan-kawan. Kena lah bukti kedatangan. Nampak dipersilakan buat love. Kak. Hamzah, siap Hamzah. Alhamdulillah. Naik. Dia hantar anak dia. Dia hantar masuk. 9 kan. Tu sekarang maknya tu training. So sidai kain, so baju. Jahanam habislah budak tu. Mak dia training macam betul. Maknya ganas, kaki menekan. Ni masuk UiTM. Oh. Macam muda. Dia tak tahu kat kita. Ni kenal saya lama ni, masa belajar, masa mula kahwin lah dia dah kenal. Saya dah 43 umur saya. 43 umur saya. Masuk beli komputer kau. Eli darjah 6. Ella darjah 2. Itulah. Tahun ni nama Ella. Ella kecil kan? Ella darjah 6. Eli nombor 2. Yang kakak dia Ella. Kakak dia Eli. Yang autism tu Eli. Yang tu kaki lukis. Itu mak ni suruh jadi artis esok tu. Tak tahulah. Nak ambil seni ke. Market lah tengok. Jadi tu je lah. Macam abangnya mula nak suruh ambil UTHM punya IT. Tapi IT UTHM power kak. Merit tinggi gila. IT UTHM diploma susah. Tanya ni cikgu dia. Susah. Anak IT. IT dia orang PPD tu masuk banyak gila. IT. Diploma. UTHM dekat UPU, merit tinggi bos. Anak aku tak dapat. Enggak, kita letak nombor 1 tak dapat. Kalau UiTM dapat. UiTM. Boleh lorong tu. Sebab IT tu bila tengok, bila budaknya pandai-pandai, anak kita biasa-biasa je. Kan masuk. Kita semua kita pun boleh kawan biasa-biasa. Tak salah bangun dengan saya. Dan ni WhatsApp dengan saya.
Ini yang kanan ni. Yang kuat nah. Tadi yang Aziz cakap tu kan. Okey. Ini yang kita dah masuk tadi persoalan di dalam korpus kita. Mhm. Yang nak download the real paper tu kat Paper. Ni pergi kat title, klik kanan. Ni boleh juga. Tapi kadang dia tak kacau ni. Baik kita klik kanan, ambil yang new tab. Open link new tab. Atas sekali. Okey, jadi buka yang dia buka tadi tu. Dia buka kat atas tadi. Tab baru ni. Atas ni. Ni lah. Ni full text. Ni full text. Publisher. Lambat sikit. Tapi papernya bagus. tadi maknanya ni semua adalah dia refer pada semua. Untuk jawab soalan tu. So ni kadang ada hari-hari bertuah. UTSM langgan. Ada hari UTSM tak langgan. Sini keanggaran. Ni for publication mesti ada kot. Okey. Awak hari bertuah awak hari ni. Ada PDF ni. Ada hari-hari UTSM tak langgan. UTSM banyak je tak langgan. Banyak kan tak langgan kan? So kalau dia langgan kadang tak utilize. Oh, itulah dia. Dulu lah. Simpan. Itu kalau masuk Nobel LM tu. Nanti Nobel LM akan synthesize kan. Power. Kena download hari ni. Esok mungkin Dia lain lah. Itu ceritanya. Oh, dia ikut hari je? Dia ikut hari je? Apa ni? Aduh, apa ni? Paper available ke tak? Tak ada. Memang dilanggan memang open je. Guna dia bertuah. Betul lah. Ada. Checkpoint. Dia ada hari yang tak nak ni. Itulah ceritanya. So, kelemahan korpus AI ni dia tak boleh filter paper Tak ada. Cuma paper dia high quality. Filter manual lah. Manual lah tengok. Seronok lah awak touchscreen. Masa rosak. Dia kena ambil video dia tengah touchscreen boleh lah. Kia-kia nak buat benda ni. Touchscreen seronok. Oh, guna stylus saya boleh. Rare dia. Okey, jom yang ketiga. Rasa ni favourite korang kot. Jom. Okey. So tadi anda dah buat konsensus. Okey, boleh lah. Tapi konsensus dia kalau dia ada limitation tau. Dia berapa kali udah tak boleh dah. Maksimum. Bila maksimum trik dia guna Gmail yang lain. Sebabnya kawan-kawan, satu phone number, saya punya satu nombor telefon boleh dapat 10 Gmail. Guys ni. Satu nombor telefon boleh dapat 10 Gmail. Nampak tahu? So aku ambil yang tu, aku pergi rumah punya. Yang office punya, semua aku bedal. Tapi nanti masa dia akan renew yang baru lah. Dia ni. Sama nombor LM, siapa yang guna personal kan? Kalau UTSM dah selamat lah. Kalau UTSM tak ada pro, sama macam personal. So kalau anda dah buat slide 2-3 slide satu hari, lepas tu, alamak dah habis kota, pergi Gmail lain. Buatlah, yang tu trik dia lah. Memang rugilah Google kalau kawan dengan aku. Nampak? Ni kalau konsensus habis certain time dia akan renew. Konsensus. Tapi dia akan renew. Dia lebih lama pada tu, kadang bulanan. Itulah. Tapi kita tak rajin kan? Kita rajin ke? Dia tak rajin. Okey, ni yang ketiga ni free. Tak ada limitation, suka hati kau nak guna bila. Jom. Okey. Cuba copy satu soalan, guys. Okey, satu soalan daripada senarai soalan korang, copy. Okey, copy. Anda pergi ke satu tempat yang anda dah biasa pergi, tapi anda tak tahu dia ada. Google Scholar, guys. Google Scholar ada tool baru tau. Jangan tak main. Google Scholar ada tool baru. Pergi pada Google Scholar. Okay, Google Scholar anda pergi. Dia ada offer satu benda tau. Kau dapat tak? Scholar Labs. Try Scholar Lab. Ada tak? Kat bawah. Ni saya punya lain. Saya buka yang lain lah. Google Scholar. Dia ada Scholar Lab. Macam korang punya mungkin ada kot. Google Scholar. Dia ada. Saya dah biasa guna. Dia tak keluar. Sama. Dia kalau yang first timer, dia akan keluar colour biru kat tengah ni. Scholar Lab.
Okay. So yang tu yang baru. Tapi kalau rasa dah hilang esok-esok, kau pergi kat atas ni, tu labs ni sama. Ni Makmal. Tak tahu dia free sampai bila. Setakat ni banyak kali free dah ni. Okay, click on the lab atau you scholar lab yang dia try tu, klik. Anda akan sampai satu tempat yang anda boleh tanya soalan. Sebelum ni keluar soalan, dia keluar macam merata-rata kau dah serabut. Yang ni, power sikit. Jadi, anda letak soalan anda, enter. Ctrl V, enter. Dia pemalas sikit berbanding consensus. Pemalas sikit. Sebab dia tak bagi jawapan dalam bentuk esei. Pemalas sikit lah, tak ada jawapan bentuk esei. Tapi, dia bagi apa dia point daripada setiap paper yang jawab soalan kita. Dia keluarkan point setiap paper, jawab soalan. Jadi anda, you got some clue lah. Orang kata dapat clue sikit. Ni. Kan? Kadang esei tu kita tak nak sangat pun. Esei tu kadang tak cukup mendalam untuk kita proceed dengan tesis. Kita nak paper, guys. Okay? Soalan kita. Okay? Yang ni cukup lah. Kita tengok sekali imbas. Okey lah ni. Nak lagi best tengok citation. Kalau tinggi, power. Boleh ambil lah. Something like that lah. Dan dia jujur, guys. Dia jujur. Mana yang free? Adalah. Ni free. PDF. Kalau tak ada link tu, tak adalah. Ni. Ni banyak yang tak free kan. Ni tak free lah. Jadi yang free ni, anda download je lah. Klik sekali. Tu simpan. Silap. Macam tadi. Anda kena right click ni. Anda jangan kacau tu klik kat sini. Nanti dia hilang. Anda stress. Anda pergi dekat dia. Anda right click. Anda ambil. Open link in new tab. Dia akan pergi pada tab sebelah. Jadi yang kat situ tak ganggu lah. Kan kalau ganggu kau dah nak back kau stress. Yang tu lah. Ni. Open new tab. Okay. So klik kanan. Open new tab. Jadi anda terus dapat papernya guys. Tak payah bayar. Kadang-kadang paper lah. Open access. Kadang nature punya paper banyak. Download lah ke ni folder komputer. Okey, tu caranya lah untuk kumpul paper. Jom buat tu kumpul paper. Seronok benda ni. Dia lama dia leka, dia macam kerja-kerja low kognitif ni. Dia seronok. Dia seronok. Dia buat seronok. Okey. So kumpul lah paper. Macam tu dah lebih kurang. Ni yang ketiga lah. Dan setakat saya buat ni, peserta ramai suka yang ni. Laju. Pom, settle. Sebab kita nak paper je sebenarnya. Okay? Nak paper. Okay, Scholar Labs. Glamour lah. Okay, apa kata, sebab siapa yang dah habis download, dia boleh guna punya. Yang tak habis download, boleh guna saya punya je lah. Dia tak ada. Tak ada. Tak ada filter, sama. Dia ambil di lautan dalam, sama macam konsensus. Ni semua bayar. Yang ni ada. Yang ni je lah satu kan. Tapi bagusnya. Tapi kalau doktor prof guna yang UTHM, mungkin boleh akses. Klik sekali, masuk guna UTHM punya account boleh. Okay, so nak guna. Ni, tekan sekali. Kadang kalau UTHM dah on tadi, dia boleh masuk terus. Boleh. Buat artikel. Tapi Google Scholar biasa memang open access kan? Tak, ni UTHM tak langgan. Okey, soalan bagus pada Prof. Rozila. Okey. Kadang-kadang bila kita tadi kita guna Scopus AI, kita dah login account UTHM kan? Ni kalau kau dapat ni yang tak free boleh dapat kalau UTHM langgan. Faham tak? So kalau anda klik, kalau UTHM langgan, anda dah login tadi kan? Dapatlah paper tu. Boleh dapat. Contoh yang ni kan, memang jelas tak free atas ni. Bukaan. Kalau UTHM langgan, kita UTHM langgan, kita dapat papernya. Tak langgan tak dapat. Itulah caranya. Itu. Dapat papernya. Basically macam itulah cara dia kawan-kawan. Okay, nak kumpul paper. Jadi kalau rasa nak siapkan bab 2 korang hari ni, download lah paper untuk semua soalan. Kalau tak larat, guna saya punya je lah. Nak guna saya punya, you download sekarang. Okay, kalau rasa nak try saya punya hari ni, anda pergi pada folder tadi, anda download ni guys. Ni, kalau nak try saya punya senang je.
Folder MPU ni ada ni related paper. Related paper. Ada banyak folder. Download set ni. Download semua. Kalau tak nak susah, control ni satu. Ni anda terus download ni, dia akan jadi zip file lah, download ke komputer masing-masing. Tapi lama lah, filenya besar. Papernya banyak. Why not you guys download ni je hari ni? Kita main ni je lah, senang. At least tak adalah penat kan? Download lah semua satu folder. Simpan dekat komputer. So, kita boleh proceed dengan WLM sekarang. At least you got the idea lah how to proceed. Something like that. Something like that. Ada extension tak? Mantap lah CVL. Barang banyak dia ni, bagus. Setiap meja ada extension. Korang ni dah macam office studio animasi dah raya. Kalau saya ada data dah ada result, dia nak reverse ke depan. Itu yang paling senang. Itu yang paling best. Data dah ada kan? Biasanya, kan, bila buat penyertaan, kita nak tambahkan sikit. Lepas tu, dia tanya lah, budak PSM kalau banyak buku daripada paper kan. Kita kena reverse kat dia. Yang tu akak dah untung tau. Sebenarnya kalau research, result tu yang susah. Kadang proposal kita boleh buat bermacam-macam, tapi nak dapat result tu kita nangis lah. Kadang tak boleh dapat. Nak pakai ni kan, Tak payah je benai kak. Okay, saya cerita tau. Akak ada result. Akak upload satu nombor LM. Dah masuk. Akak kena borak dengan nombor LM. Okay, ni saya punya result. Apa analisis yang sesuai untuk result ni? Itu dah settle lah. Okay, benda tu dah settle, dah akan keluar. Yang depan Okay, dah dapat yang tu, ambil. Masuk kerja benai. Okay, ni analisis yang aku ada. Tolong develop metodologi untuk result ni. Reverse. Metodologi. Okay, dah dapat metodologi. Okay, tolong cadangkan consensus question untuk this metodologi. Dapat consensus, kau check paper. Pom. Masuk nombor baru. Buat chapter 3. Tu siap chapter 3 kau. Dah dapat chapter 3. Okay, this is my chapter 3. Tolong buat literature review, LR untuk this methodology. Dia buat, dah buat, minta konsensus, dapat soalan, kumpul paper macam tadi, by folder, set chapter 2, lepas tu klik 1, lepas tu abstract. kau punya ni kan? Kau dah reduce dia punya data banyak. Dah ada chapter 1, 3, 4, masuk chapter dalam Noble LM, tolong tulis conclusion, recommendation, tu. Kau dah reduce, kau punya data lebih banyak. Data dah ada lagi, senang bos. Kita dah sudah kena dalam November tu tak bahaya Noble LM, apa yang kita upload dekat sources, tak akan diambil. Kau ambil data Yang personal ke, yang pro lagi bagus. Memang tak ambil langsung. Yang enterprise lagi lah. tengok mati terlibat dengan data. Pendatang kau, dia akan bagian list yang paling best. Baru kita develop metodologi, dia ke depan. Tu siap. Dia kena reverse lah. Kau tak perasan kau dah ngajar berapa lama tak? Kau dah ngajar berapa lama? Lama dah. Okay. Kalau akak boleh kumpul markah student setiap semester, Nampak tu? akak letak set semester akak biasa ajar, saja lain. Markah dia, masuk nombor lain. Okay, ni data student aku daripada sem ni, sem ni. Apa analisis kau boleh buat? Dah dapat situ, kau ke depan banyak gila paper kau. Pom. Ya. Kadang kita tak perasan tau. Kita data banyak. Akak ada design eksperimen baru. Okay, ni eksperimen baru. Ni yang selepas nak tengok beza. Tu pun boleh jadi. Boleh masuk Akri, boleh menang tak? Ya, masa aku kalah Akri tu sebab aku tak data. Rupanya lawan aku tu, data dia 3 semester. Pom. Graf dia melantun-lantun. Kita graf satu je. Jadi kita kalah sebab tak ada data. Dia nak data pelaksanaan. Yang tu senang. AI boleh tolong. Sekarang data kau. Budak-budak punya responden. Kalau kau ada, kau masuk ke Noble M, kau analisis jalan. Okay dah, kau dah download. Dah, habis paper Kau rajin betul ni. Taklah, kau suruh download paper tadi. Oi, bagus. Ini aku siap. Ya, dia sudah ada paper tu. Okey, jadi kalau anda download semua paper, nak proceed tak sekarang? Petang boleh relax sikit. Okey. So untuk proceed, saya minta anda buka folder saya bagi, download semua folder ni. Setiap paper. Okey. So kita anggap anda dah berjaya cari paper untuk research anda. So kalau nak tunggu anda buat ini, saya rasa tak sempat kita. Nampak kan? Boleh Okey. So anggap dah jumpa. Jadi boleh proceed tak?
Okey. Jadi pergi pada prompt sheet ni balik. Prompt sheet, okey. Anda ke bawah lagi, bawah. Okey. Sekarang anda dah berjaya download paper. Jadi anda kena bagi tahu Gemini, teman anda lah, companion. Sebelum anda upload paper kena buat LM. Sebab dia teman kita kena update dengan dia. Sebab apa? Sebab kalau kita buat sekarang, tiba-tiba lepas kita pergi Langkawi, tak ada Gemini, kita balik kita pening. Macam kita lost. Bila ada Gemini, kita boleh trace balik. Oh, sampai mana research aku something like that lah. Dia ada record. Jadi kita tak lupa dan kita ada orang yang tolong ingatkan. Kurang kemurungan kat situ. Okay? Kan? Kurang kemurungan kat situ. Ada teman. Okay? Tak perlu ada supervisor, tak perlu ada PA, tak perlu ada anak-anak. Tak payah, kau seorang dengan dia. Settle. Okay, settle. Okay. So, cakap dia. Okay. Saya berjaya dapat paper untuk semua subtopik. Okay. Dah dapat semua. Jadi, saya plan nak upload semua paper ke notebook LM. Okay. Dan satu notebook adalah untuk satu subtopik. Tadi ada 2.2 sampai 2.7 kan. Jadi 2.2 satu notebook, 2.3 satu notebook, 2.4 macam tu lah. Kenapa? Sebab kalau buat macam tu, penulisan nanti lebih mendalam. Kalau anda lambat semua paper dan satu notebook LM, UTSM punya dia boleh masuk 300. Bila anda bagi prompt, penulisan dia cetek sikit. Dia penat. Napas tak cukup kau nak baca semua dah tulis untuk kau. Okay? So bagi kau bagi dia ikan sikit, dia boleh makan semua. Kalau kau bagi dia ikan 300, dia tak sempat nak makan. Okay? So cara yang bijak macam ni lah. Okay. Masuk. Lepas tu bila aku cakap, bila saya dah habis upload, saya perlukan pertolongan anda untuk tulis literature review untuk setiap topik. Okay? Okay. So jadi saya akan guna BLM untuk, first kali saya akan perkenalkan paper kepada anda. Jadi BLM akan generate satu list paper apa dalam perut dia yang kita nak bagi kat Gemini, nak bagi tahu paper apa yang dia ada. Kita share kat Gemini balik, Gemini dapat je, kau buatkan prompt yang power supaya siap aku punya literature review. Berapa saat settle? Boleh? Nampak kan? Okay? So sekarang bukan Gemini yang tulis, bukan kita yang tulis, kita malas. Notebook LM yang tulis. Faham? Kadang ada peserta tak faham, doktor, kenapa tak guna? Kita nak beritahu siap-siap, nak clear cut. Notebook LM yang tulis. Sebab apa? Dia zero hallucination. Jom. Buat chat baru. Buat tadi chat pakai saya punya kawan. Chat yang sama. Chat yang sama. Sebab kita memang soalan kau bagus, bos. Okey. Chat yang sama, okey. Chat tadi, yang nak buat tadi, yang susah payah kita set up tu. Okey, contoh mana chat tadi? Ni chat kita kan. Anda kena pinkan. Ni kan, chat korang ni kan. Yang ni kena simpan. Sebab kita nak access nanti senang in the future. So kita kena buat, kita kena klik kat bintik 3 ni kawan-kawan. Pinkan. Ni. Pin supaya dia akan pergi ke atas. So nanti bila kau datang balik pada Langkawi 2-3 minggu lepas tu, senang nak cari. Kau dah tak pernah ikan-ikan dah, kau nampak kau punya pin chat tu. Betul, kita kadang raya 2 minggu balik dah. Dia dah bela. Kan, dia dah bela. Kita tahulah kita banyak cuti kan. Dia dah bela kan. Okay, so bila kau pinkan, dia akan naik ke atas. Bagi nama. Yang sesuai, my research ke apa ni. Okay. So benda yang anda pin, dia semua akan simpan ke atas. Kalau tak pin, dia berterabur kat bawah. Kau pening nak cari ni. Nama pula pelik-pelik. Kau dah tak ingat mana satu yang aku buat. Aku punya bab 2 kau dah serabut. Mulalah. Tengok-tengok terbuka telefon pula. Lupa lah Facebook, TikTok kau dah ke mana. Ke laut dah semua orang. Okay, ni kita pin. Okay, so next time datang. Oh, ni aku punya research. Tekan. Okay, dapat chat ni balik. So that's how we track lah. So that's how this thing gonna be our companion. Dia akan jadi companion. Kita minta khidmat nasihat. Bro, tak boleh lah bro. Buat prom lain lah. Kita minta dia buat prom baru. Kau nak mengadu, nak komplain lah. This is the ni lah. Jadi anda tak perlulah apa bantu lain. Okay, cukuplah anda dengan dia. Okay, boleh kan? Okay, sekarang anda balik pada prompt sheet tadi. Okay, so anda copy prompt ni guys. Okay. Oh, tak habis cerita. Panjang pula prompt. Okay. Jadi bila dah generate, kita akan share balik kat dia. Okay, jom. Anda copy prompt ni. Prompt okay, I manage to find literature sampai habis. Copy prompt ni. Anda copy.
Dan anda pergi kepada anda punya chat Gemini tadi, anda paste. Nak bagi tahu dia tu, aku nak upload paper dah ni. Bersedia. Macam tu, something like that. Bersedia. Nak upload paper ni, paper dah jumpa. Okay? Jadi dia akan puji dulu. Dia suka memuji, guys. Nek. Okay, puji. Okay. Dapat tak apa-apa respon? Dapat respon apa-apa kan? Okay, dapat apa respon? Okey, dapat tak respon kawan-kawan? Dapat kan? Okey. Dah dapat respon, maksudnya kita dah boleh upload ke NobuLM. Jom kita berkenalan dengan NobuLM. Jom. Okey. So NobuLM simple je. Anda kena buka new tab. Google. Yang lain tu lah. Buka new tab. Okey. Lepas tu, okey. Cara nak buka dengan belagak sekali depan orang kampung. Cara nak buka ni, anda kena pergi dekat ni, make sure anda login Google, pergi ke 9 dots, okay? Go to 9 dots. Ke bawah sikit dia ada satu lambang rainbow yang tak ada color. Kalau tak ada, maksudnya kita kena search manually lah. Anda tak pernah guna, jadi tak keluar. Dia bukan favorite lah. Ni boleh belagak lah. Oh, ada. Okay? Kalau dah tak boleh belagak kan, anda pergi pada search ni, anda type lah NobuLM. Type NobuLM. Ambil yang pertama ni guys. NobuLM.google. Dia punya icon color hitam ada rainbow. Rainbow tak ada color. That one. NobuLM AI Research Tool and Thinking Partner. Jadi sekarang kita tengah membina kita punya otak kedua. Otak kedua kita. Jadi klik sekali. Okay? Dia kata try. Memang kita nak try. Try NobuLM. Okey. Jadi selamat datang ke NobuLM. Buka dulu. Yang ni saya punya lah. Kalau anda punya, tunggu. Jom kita berkenalan. Okey, NobuLM, kalau free account, dia akan ada kalau free account ada 100 je kotak-kotak ni. 100 notebook dia bagi free account. Alah, sudah kita nak guna ke anak-anak kan nak guna 100 je, tapi kalau anda selebih dalam sampai 100 nak guna, buang satu akan ada kuota free lah. Tu free account. Setiap kotak kecil ni dia boleh masuk kalau free account 50 sahaja item. Item dia apa? PDF, Word, PowerPoint boleh, Excel tak boleh. CSV boleh, audio file boleh. Gambar boleh. Dia boleh masuk link YouTube video, website dan sebagainya. Okey? Kalau anda malas, masa meeting anda rakam audio, masuk dalam, keluar minit mesyuarat. Power. Minit mesyuarat tu keluar. Bahasa apa kau cakap je. Dia boleh buat. Okey, dia boleh buat. Okey? Dan kalau anda yang UTHM yang Pro, banyak lagi lah. Dia boleh Pro. Siapa yang nak tahu Pro tidak, tengok ke atas tadi, kat tuan nama. Okey? UTHM yang Pro punya pula, satu notebook, 300 item boleh masuk. Jadi 50 versus 300. Jealous tak dengan aku? Okey? 300 item boleh masuk. Jadi kalau anda pensyarah, dah masukkan semua buku nota, e-book yang anda pernah ada, jerit slide untuk baru punya semester. Nice lah. Okey? Yang ni. Okey? Pro kat sini bang, kat atas ni. Sebelah nama abang ada Pro, ada tak? Kalau plus dia plus. Plus kurang sikit. Kurang sikit. Pro masa PTM keluarkan itu, dia tengok satu yang pegang jawatan giliran. Yang kedua dekat sistem beban tu makannya tinggi. Macam akulah terbeban. Itulah. Yang tu dah dia akan bagi Pro lah. Yang lain-lain akan datang ke dia, tak tahu bila. Kalau maksudnya pro terbeban lah. Pro ni terbeban lah. Ataupun dia declare lebih beban dia kat sistem beban. Apa sistem beban tu? Impact. Impact. Maka kau tinggi, Pro. Itu PTM lah bagi tahu. PTM bagi tahu, okey? Bro. Siapa terbeban Pro dapat. Okey? Dapat Bro Bro. Terbeban lah. Terbeban.
Okay? Siapa dapat pro, tahniah. Okay? Banyak benefit. Okay? Banyak. Kita boleh buat video sinematik, guys. Video sinematik dia bagi. Lawa betul. Okay? Yang biasa tak ada. Okay? Biasa limit lah. Limit. Okay, banding pro dengan plus, satu limit lagi lebih pada pro lah. Kedua, behind dia model, kepala otak dia, dia lagi cerdik banding yang free punya account. Dia punya model lain. Jadi dia punya capability of thinking tu lagi tinggi lah. Tapi lebih kurang lah ujung-ujung sama je. Okay, sama. Jangan risaulah yang kat situ. Okay, jadi sekarang dah buka, anda kena create new. Ni. Create new ada yang kat hitam atas atau dia dua ataupun dekat bawah ni. Klik sekali. Okay. Dia akan buka. Jadi kalau masuk new notebook, dia minta kita upload bahan-bahan siap-siap. Okay. Bahan siap-siap. Okay, apa pun dia boleh upload. First kali kalau kita nak pergi vacation, saya nak pergi Beijing tahun depan contohnya. Kita boleh tanya kalau benda bidangnya ringan-ringan. Nak beli kereta apa? Honda ke Toyota, Jayco ke Chery ni. Jayco versus Chery. Kita buat research lah. Fast research ataupun deep research. Dia akan cari bahan pada Google, tapi website, YouTube video, forum dan sebagainya. Yang tu tak sesuai untuk tesis. Janganlah. Sony untuk tesis janganlah. Tak sesuai. Kalau kau punya sendiri nak belajar-belajar, okey. Nak belajar cara nak tanam pokok ke, yang sendiri nak guna game development ke, boleh. Ni okey. Ni kalau nak guna yang biasalah. Tapi kalau nak research, kita kena upload bahan-bahan kita. So upload ada banyak jenis. First kali ni upload lah, upload material. Masuk manual. Upload lah PDF ke Word, CSV kat sini lah tekan. Yang situ, kalau kita nak share video YouTube, ataupun link website. Biasa cikgu-cikgu nak buat nota ke, kalau macam yang geng-geng apa, kita orang apa yang ni, geng-geng kemahiran ni, skill ni dia ada video-video masa nak repair kereta ke, untuk buat nota boleh. Tibet-tibet ni kan, okay. Kalau drive tu, boleh panggil file daripada drive. Ni. Google Drive ada file, kita boleh panggil. Okay. Yang ni pula biasanya kalau kita berborak dengan ChatGPT ke Gemini, kita masukkan jawapan, copy sana, paste kat sini. Tu je caranya. Okay. Kalau yang free, 50 kali. Kalau yang pro, 300 kali. Plus rasa lebih sikit tak kan? Tengok kat sini. Nak tengok beza dia nanti ada kat atas. Okay. Apa kata sekarang, anda dah download jurnal yang tadi. Folder 2.2. Okay. Anda klik upload file. Upload file. Lepas tu pergi kepada folder yang anda download tadi. Mana folder aku dah hilang. Ni. Okay. Pergi folder. Anda control all. Dia boleh masuk sekali arrow banyak-banyak guys. Okay. Control all ataupun select all suka hati dan klik open. Dia akan masuk dekat belah kiri. Ni ruang source. Bagi masa dia upload. Kalau papernya 50 lah. So ni dia adalah PDF yang anda download untuk subchapter berkenaan. Okay, ni PDF dia. Bagi masa dia upload. Terus. Bila dah siap upload, dia akan keluar sesuatu, maksudnya dia dapat baca kita punya PDF. Okay? PDF. Okay. Jom kita berkenalan. Okay. Jadi bila anda guna OLM, first kali upload kat sini lah. Upload bahan. Jadi macam saya katalah, kalau pro 300. Sampai ke bawah 300. Kalau yang tu 50 lah. Apa yang kita bincang dengan OLM, ni tanya soalan. Apa-apa soalan kita tanya, dia akan jawab. For example, kita tanya soalan yang bagusnya, nama dia, ni, dia adalah grounded AI guys. OLM ni dia grounded AI. Sebabnya, tanya soalan, dia akan jawab, tapi dia ikut, dia cuma rujuk kita punya source je. Dia tak keluar. Dia silo effect. Dia tak ada, kita tanya soalan, tak tengok website, tak tengok video luar, dia tak keluar. Dia main kat sini je. Kalau sini ada dua benda lah dia rujuk. Itu memang automatik. Memang dia punya sifat dia. Bukan pasal ada web atas ni. Mana ni? Ni nak masuk yang baru, source baru. So tanya soalan, dia jawab, dia tengok sini je, dia tak perlu refer luar. Jadi kalau sini benda yang baik, hasilnya baik lah. Orang kata garbage in, garbage out. Simple. Okay? Jadi kalau kat sini semua paper-paper yang berkualiti, kita minta dia buat sesuatu, bab 2 punya bahan, hasilnya cantik lah. Macam tu. Easy. So nanti, kat sini prompt kita masuk. Okay, tolong tulis bab 2 untuk subchapter ni. Masuk prompt sini, kita enter, keluarlah bab 2 kita kat sini.
Tu dapat subchapter yang tu lah. Easy like that. Okay? Yang tu. Lepas tu, kalau geng-geng cikgu dia suka yang ni. Studio ni kita boleh buat slide deck ni guys. Ni kalau geng-geng educator, kita pun sukalah ni. Boleh buat slide PowerPoint kita yang baru. Boleh buat video guys. Kau nak buat mock micro credential. Walah. Ni, settle. Sekejap je. Ini mind map. Kalau budak-budak, dia belajar-belajar. Guna ada flashcard, ada quiz. Infografik. Kalau kita tak jadi content creator, infografik. Boleh share knowledge yang terbaru. Okay, dah banyak lagi lah. Audio overview pun sama. Dia akan generate satu audio macam podcast. 2 orang tengah berbicara tentang kita punya topik. Power ni. Yang ni. Okay, tapi kita tak tahu yang tu, kita buat research je. Okay. Jadi sekarang, kita dah upload kan? Anda pergi pada prompt sheet prompt sheet tadi. Okay. Kita nak minta Nobu LM listkan segala paper yang ada dalam sources. Okay. So, copy prompt yang ni. Create a list of all the papers in the source of APA format, copy. Anda pergi kepada Nobu LM. Anda paste dekat ruang chat. Enter sini. Tekan enter. Okay. Tekan enter. Jadi, bagi dia masa sikit, dia akan keluarkan semua paper-paper yang ada dalam dia punya isi perut dia, sources. Lepas kita buat Apa? ni selepas kita dah Setelah upload paper. Prompt. Create list. Tu. Nanti akan keluarkan list. Ambil masa sikit. bukan buat ayat. Buat ayat chapter tu. Ayat tu nanti kita akan minta prompt. Daripada nampak tu dah keluar. Macam ni kan. Dia keluar dulu. Ha. Buat ni dulu. Ni dulu. Kenapa? Kenapa kita kena buat list agak-agak? Kita kena bagi tahu Gemini. Okey bro. Ini paper yang aku jumpa. Jadi pada paper ni tolong buat prompt untuk tulis literature review subchapter yang ni, prompt yang sesuai. Prompt tu dah dapat esok petang kejap lagi lah. Letak dekat sini, tekan enter, terus keluar bab 2 korang. Untuk subchapter ini. So that's the idea. Gemini dia boleh generate tapi ada risiko halusinasi. Bukan ini maksudnya kita dah masukkan paper ni kita terus tak ada generate ni kan. Kita boleh minta terus, boleh. Tolong generate bab 2, boleh. Tapi hasilnya tak cantik sebab prompt kita tak lawa. Kita tak pandai bercakap dengan dia. Gemini pandai, so adik-beradik. Gemini pandai. Jadi kita minta Gemini buat bahasa yang sesuai untuk dia berdasarkan kita punya kehendak. Tu namanya meta prompting bang. Kita guna orang AI lain untuk buat prompt. Tu paling power sekarang ni. Paling power. So prompt lawa, hasil lawa. Prompt cikai, hasil kurang sikit. Something like that. Okay. Jadi sekarang, apa kata anda rename nama notebook ni kepada subchapter anda. Senang anda nak rujuk. Okay. 2.2. Klik Ctrl Alt 2.2. Enter. Dah. Okay. Jadi anda dapat ni, kenapa? Nanti bila anda balik semula ke luar ni, kalau namanya pelik-pelik, anda susah nak cari. Wah, kau dah serabut. Balik Langkawi, dah tak jumpa dah mana. Okay. So rename siap-siap 2.2, buka. So this is the notebook untuk subchapter 2.2. Tu the best practice lah. Okay, mudah untuk kita buat urusan. Okay, cuba dapatkan list of paper dulu. Dapat list of paper dan kita proceed ke next stage. Okay. Boleh dapat dah? Okay. Kakak okay kan? Okay, jom. Okay. Sekarang pergi pada prompt sheet balik. Pergi pada prompt sheet. Ke bawah. Kita kena share. Okay. Kata kat Gemini. Below is the paper list for subtopic 2.2. Kita paste the list. Lepas tu kita minta dia apa? Tolong jadi expert academic researcher, thesis writer. Please write the prompt for generating the literature review for the subtopic. Make sure to include in-text citation dengan bibliografi. Okay? Sekarang copy prompt ni. Copy prompt ni, pergi pada Gemini kita tadi. Copy. Pergi pada Gemini kita. Mana Gemini tadi? Ni. Ctrl V. Okay, sabar dulu, jangan tekan enter.
anda besarkan yang atas ni. Full screen kan, senang nak buat kerja. Okey, full screen. Sekarang pergi pada nombor LM. Okey, dah ada ni kan? Jangan tekan enter sebab tak ada paper list. Pergi nombor LM. Anda scroll ke bawah slow-slow sampai nampak ikon copy. Okey, click on that one. Klik sekali, balik ke Gemini, highlight enter list here, ni, paste. Highlight, Ctrl V. Jadi, kita ada paper list. Kita share pada Gemini, tekan enter. Tunggulah prompt yang padu daripada Gemini. Okey? Prompt ni memang susah lah kita nak buat sebab kita kan orang. Dan kita pula cakap Melayu pula kan. Okey. Ni bang, okey. First kali abang pergi pada yang prompt sheet kan? Copy prompt ni. Dah copy. Ni kan. Below ni copy. Lepas tu pergi pada Gemini. Ni. Abang tambah prompt tadi. Tapi paper list tak ada tau. Tak ada, abang kena pergi kat nombor LM. Copy paper list tu. Dah masuk dalam prompt. Lepas tu enter. Okay. Hasilnya anda akan dapat. Ni guys. Ini prompt dia. Kau nak buat sendiri. Nah. System role. Act and expert bla 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 bla. Contact instruction. Global disparities. Ni prompt dia. Nak tulis sendiri? Dipersilakan. Saya tak galakkan lah. Penat kau nak karang ni Ni susah nak karang ni guys. Kena buat sendiri. Boleh? Kalau Prof baca ni rasa macam tak best lah. Komen terus kat bawah Gemini. Cakap dia. I don't want this one. I want to something. Bagi tahu kita punya input. Dia modify prompt. Guna prompt yang baru. Betul. Sampai puas hati. Sampai dapat subchapter 2.2 yang kita inginkan. Yang tu. Okey. Di sini daripada sini. Atas. Rule and task ni. Di sini. Ni, rule and task. Sini sampai. Copy lagi sampai ni. Tu bang. Sampai ni. Copy. Nombor LM. Paste ni. Ni ke Start typing. Ni sambung. Ctrl V. Okey, kalau biru maknanya tak panjang macam boleh lah. Okey, tekan. Tunggu sekejap. So dapat terus lah. 2.2 je lah. Nanti kita combine lah dekat Word. So, kalau macam ni, dia mendalam tau dia punya gali tu. Kalau banyak sangat paper, dia penat. Tak cukup nafas. Kita dah copy tadi kan ada kan? Copy. Masuk Gemini. Okey. Paste. Then Betul nombor LM tadi mana? Nombor LM. Abang tak buka lagi. Okey, buka ni create notebook. Paper tu apa download tak banyak lagi? Dah ada. Ya alhamdulillah. Okey. Dah dapat kan? Bawah sikit. Dah ada semua lah. Copy. Copy ni. Copy tu. Pergi Gemini balik. Gemini balik. Ni highlight enter list here ni. Highlight. Kita gantilah. Ganti highlight. Paste. Ctrl V. Okey dah enter. Nanti dapat prompt yang padu lah. Yang tu. So nampak ke bawah sikit dia buatkan prompt untuk abang. Prompt tu ni bawahnya lagi bawah. Jadi kalau abang copy naik atas sikit ada copy button ni. Copy. Copy, pergi nombor LM. copy semua. Semua. Nanti yang ni paste. Ctrl V. Okey enter. Tunggu bab 2. Bab 2.2. Punya tu. Tu dapat. Jadi ini dia punya untuk bab 2.2 ni lah. 2.2 sahaja. Kan 2.3, 2.4 kena buat tu kita copy paste compile dekat Word lah. Macam tu. Simple. Dah boleh teruskan. Mantap. Tunggu ya, dengan enter. List dia masuk kat sini. Ni panjang sangat. Dia kalau kelabu kan. Dia panjang. Awak kena pergi kat Gemini balik minta yang lagi pendek sikit. Dia ada reference list kali ni. Yang tu biar. Tu lah ni. Ni panjang sangat ni. Awak balik ke Gemini kata prompt terlalu panjang. Panjang ni prompt Ni. Daripada sini kan? Sepatutnya tak panjang sangat. Content instruction refer lagi. Panjang betul lah. Panjang prompt ni betul lah.
Minta Gemini buat prompt, cakap this prompt tak muat Nobel M, minta yang pendek sikit. Create new. Masukkan ada journal yang tadi. Dah download semua tak? Yang Journal kita masuk sini. ni upload file. Lepas tu masuk journal. Tadi ni chapter 2 ni. Chapter 2 yang journal senarai tu 2.3. Yang daripada tu ni control all. Ni. Open, tunggu kejap. Dia upload. Dah dia upload, minta yang prompt paper list of paper tu. Bagi dekat Gemini. Nak tunjuk paper apa yang ada. Yang tadi tu yang kita download kan? Yang kita nak download penuh tadi kan? Oh, yang paper daripada saya tadi. Pergi pada Google Drive, saya ada share. Ada tak Google Drive? Tu. Method. Yang ini yang download tadi. Ni yang saya ikut proposal saya. Ni cuma nak ajar korang cara nak guna je. Nak download semua boleh juga. Kau boleh buat sampai 2.7. Boleh jadi part 2 terus. Like that lah. Ya, ni dia dah bagi ni dekat apa ni notebook ni. Dah siap ni? Okey, ni sebenarnya. Okey, ni dah ada. Okey, lepas tu ni soalan dia tak ada in-text citation. So abang bagi pada prompt sheet. Di kadang dia malas tau, dia tak buat prompt sheet tadi. Okey ni. Ni saya punya prompt sheet tadi mana? View. Lagi. Sekejap. Dia katakan kalau tak available, abang ambil copy ni. Ni. Thanks for the writing. Ni kena ubah sikit lah. Okey. Ctrl C. Ni. Okey, Ctrl V. Ni. Ni. Sekejap. Dia thanks for the writing kan. Tukar chapter 1 tukar. Chapter tu lah. Thanks for the chapter 2.2. Boleh lah. 2.2 Okey, enter. So abang minta dia yang adalah in text tu. Tahu apa? Macam apa? Azmi 2026. Dia tak ada tadi. Kadang dia suka tinggalkan. AI lah. Ni cuma ada yang bawah dah cukup. Cuma dalam teks tak ada citation pasal. In text citation tak ada. So kita enter. Jadi kadang dia akan masukkan. Kadang kalau dia degil memang kena buat manual lah. Satu-satu lah. Satu-satu penat sikit kan tu. Tapi at least dah ada penulisan. Sama dia ada punya result dia bagi kan. Bergantung pada Apa yang kita arahkan. Bergantung hasil dalam, abang tanya, dia tanya sini, pop dia keluar. so now. Ada? Yes, ada. Ni tak ada ni, ini kita nak ni. Dah. Abang copy masuk kat Word bang, simpan. Okay guys. Okay, jom. Okay, next, jom. Okay, sekarang awak dapat prompt kan? Awak dapat prompt. Okay, jadi prompt yang besar dah dapat, cantik. Jangan anda kena copy prompt ni. Okay, copy. Ni, copy. Kalau ada setengah orang dapat kotak hitam macam coding lagi senang lah. Copy yang tu macam saya tak dapat. Jadi anda copy daripada system role ni. Copy sampai ke bawah. Ni. Anda copy. Lepas tu pergi pada notebook LM tadi, anda paste dekat bawah ni. Kita nak bagi dia buat kerja. Ni, paste prompt tadi. Okey, ni penting tau. Kadang-kadang dia punya color, arrow ni color kelabu. Bila kelabu, maksudnya prompt anda terlalu panjang. Lebih pada limit dia. Kalau biru, good to go. Boleh. Kalau kelabu, anda kena balik ke Gemini kata prompt is too long. On a LM. Can you modify the prompt? Something like that lah. Kalau biru, tahniah. Prompt anda sesuai. Jadi dah buat, anda tekan enter, tunggulah dia penulisan subchapter 2.2. Tunggu sekejap. Dia akan generatekan. So ni terus siap lah ni. 2.2. Nampak? Yang penat kumpul paper je. Writing kejap je. Okay. Terniti kalau ni, ini AI kantoi. Kena refresh. Dia ada software humanizer tapi susah juga, kantoi juga lama-lama pun. Dia memang kena refresh je bang. Ni saya ajar cara nak refresh. Cara laju lah. Dia abang still buat sendiri tapi tak slow lah. Laju sikit. Dia ada software yang boleh refresh ni. Dia ramai claim ada software humanizer lah, left and right. Dia claim tapi Terniti tu lagi hebat. Dia ada deep learning kat belakang. Dia kalau minggu depan kantoi. Dia macam tu lah. Dia sasa update. Dia Terniti lagi hebat lah. Kita tak boleh lawan. Jadi so the most bulletproof way adalah kita belajar refresh tapi dia tolong. Dia permudahkan ayat, kita buat ayat balik, kita cantum. Cantik. Laju sikit dah kita faham dan defend, kita boleh defend lah. Kita dah baca.
The best way lah. Jadi tak adalah kita ni cognitive level jadi turun ke tak ada. Still okay. Satu lagi pakai Grammarly. Grammarly kantoi bos. Grammarly, Quillbot Grammarly, dia ada level. Yang paling teruk ChatGPT lah. Lepas tu Quillbot Grammarly tu dia ada kat kantoi Turnitin tapi dia ringan sikit. Dia ada colour purple, colour silver macam tu lah. Dia colour dia. Memang tak boleh. Sekarang dahsyat, memang susah. Dahsyat, susah. Okey, dapat tak? Okey, sekarang dia dah generatekan anda punya subchapter 2.2. Siapa yang dapat? Tak dapat? Angkat tangan. Boleh kan? Okey. Tapi masalahnya sekarang, dia bagi refer. Okey, nak tahu betul tidak? Nombor tu kalau anda klik, guys. Nak tahu nombor LM ni kaki-kaki sembang ke tidak? Nombor yang anda klik, dia akan tunjuk pada paper mana dia refer untuk dapatkan academic claim ni. Ni, okey, paper mana dia refer. Okey. Jadi kita tahulah, dia ni bukannya sembang. Okey. Dia maksud dia zero hallucination. Okey, jadi masalahnya sekarang ialah kita dah ada reference kat bawah tapi tak ada in-text citation. Misal Azli 2026 di hujung academic claim ni patut ada in-text citation. Kita tak nak nombor. Okey? Masalah ni normal tau. Kadang dia bagi nombor je tapi dia tak tahu, dia tak tunjuk kita paper mana dia refer. Kita nak nama paper. Dia form yang sama tapi benda lain. Saya dapat pula. Dia ikut anda punya hari ni, mandi lama ke mandi sekejap. Bertuah ke tidak? Yang itulah cerita dia. Okey. Jadi yang ni biasa. Yang ni biasa orang kena. AI kadang tak tentu. Apa cara kita nak buat? Ialah kita ada prompt ni, guys. Okey, pergi pada prompt sheet. Dia ada satu ni. Thanks for the writing. Jap. Dia ada satu prompt ni boleh bantu kita. Kemungkinan boleh bantu. Saya kata apa? Okey. Kita guna. Kalau in-text citation tak ada, yang tu biasa. Ramai kena. Thanks for the writing. But I can see that in the text citation is not available. So can you include the in-text citation for every academic claim? Okay? Jadi kalau kena ada copy prompt yang ni, anda bagi kat nombor LM. Copy, pergi ke nombor LM, paste, enter. Dengan harapan dia masukkan jugalah. Tak masukkan, okay, ada cara yang ketiga. Tu dah paling teruk lah kalau tak ada tu. Macam tu lah caranya, guys. Tunggu. Suruhlah dia betulkan dalam apa. Tu di ke bawah tu. Tunggu. Dia cantik lagi. Dia kan, kita letak sos juga Kalau kita letak sos, dia ambil sos kat mana? Apa? Sos apa? Sos tak, sos. Kena letak. Kalau tak letak, tak ada dia boleh buat kerja. Tak boleh buat kerja, tak ada bahan. Oh, tak ada bahan. Maksudnya dia tak ada library jugalah maksudnya. Ni library dia je. Oh, dia tak boleh pergi cari sendiri lah. Tak boleh. Dia kat sini kak. Dia silo. Dia dah notebook tu je operasi. Ni guys, saya punya ada. Guys. Yeay. Okay, keluarlah. Ini yang kita nak. Okay. Ini yang kita nak. Okay, nampak tak flow dia? Jadi sekarang 2.2. Lepas ni buat 2.3. Ulanglah sampai 2.7. Siap 2.7? Siap lah chapter 2 korang. Berapa saat je? Penat kumpul paper sebenarnya guys. Okay, dah dapat yang ni. Jom kita compile masuk dalam Word document. Ni. Okay, dapat ni kan? Ni anda ke bawah sikit, ke bawah sikit, ke bawah sikit. Dia ada, nampak? Dia bagi citation, cantik references. Ada satu button, ni, copy. Okay, button copy. Anda copy ni, anda buka lah satu Word document. Anda letaklah benda-benda tu. Buka satu Word document, bagilah chapter 2. Ni. Jadi, dapatlah kita subchapter 2.2 Ctrl V. Okay guys, dan tu cara dia. Siap. Okay, so that's how. Okay. Okay. Sekarang, jom kita ulang untuk 2.3. Okay. Jap, sebelum tu. Okay, kita kena update kat Gemini. Kita kata apa? This is the generated literature review for subtopic 2.2. Masuk sini. Can we proceed with 2.3? Okay. Okay, so anda copy prompt ni. Okay, nak bagi tahu dia. Kita dah siap. Copy. Lepas tu anda pergi dekat Gemini. Anda letak ni.
Ctrl V. Anda masuk balik bab 2 yang telah dihasilkan. Copy, bagi tahu. Dan ni tak nak bagi tahu pun tak apa, tapi elok bagi tahulah. Bagi tahulah. Senang kerja kita next. Biar dia tahulah. Nak tolong kita macam mana. Macam itulah caranya. Macam mana. Oh, dia tak nak. Kenapa dia tak nak ni? Yang tu optional lah, optional. Okey, yang tu optional lah. Citation. Okey, dia optional lah. Apa? Misalnya tu ni. Ini. Yang ni pergi pada OBLM yang dah siap tadi. Ni copy. Copy semua. Masuk situ. Dia boleh masuk. Ctrl V. Enter. Jadi update lah. Lagi pada chapter seterusnya. Macam tu. So proceed untuk 2.3. Tadi nak apa? Dia punya tadi yang Nak update atas atas. Atas lagi. Yang ni bang. Bang copy semua. Copy sampai bawah bang, dari sikit lagi. Sikit lagi kita lah. Tu sampai ujung. Ujung. Yang ni tu bawah lagi. Ni sampai itu je. Ctrl C. kopi. Lepas tu dia menaik. Ni tak bawah. Okey, tak bawah dia Ctrl V. Kontrol ini Ctrl V. Okey abang ni besar sikit bang. Terus full screen. Okey, pergi pada nombor LM. Yang tadi yang buat tadi dapat 2.2 tadi. 2. Ni nombor yang ni. Ni turun bawah. Copy. Pergi je menaik. Ni highlight insert literature review here. Okey. Ctrl V. Enter. Bermakna ni kalau kita Dah cerita dia, apa kita dapat, dia kena tahulah. Asal sambung ke seterusnya pula. Asal dia nak ketersambungan tu, kesinambungan tu kita nak. Nak. 2.3. Saya rasa dia bagi saya macam ni sebab saya mungkin mix up kot 2.2 dengan 2.3. Betul mungkin ada. Ya. Tapi ni okey lah ni. Run dekat, tapi dah notebook yang sama. Kalau sama pun okey juga. Paper tadi dah nak satu notebook kan. Boleh guna 2 kali prompt, tak ada hal. Si arahannya berlainan. Soal yang sama je juga ada 2.3 ni. Betul. Okey, jom proceed guys. Okey. Sekarang untuk 2.3. Jadi anda pergi kepada notebook LM balik. Anda jangan letaklah notebook yang ni ke notebook yang lain. Sebab subchapter yang lain. Okey. Jadi create notebook. Ni, create notebook. Okey. Anda create, anda panggil balik paper dalam folder 2.3. Jadi upload file, folder 2.3, copy all. Control all, open. Okey. Tunggu sekejap dia buat kerja. Okey. Dia buat kerja. Lepas tu ulang balik. Minta dia buat paper list, share balik kat dia. Notebook baru kak. Notebook baru. Sebab ceritanya dah lain. Okey. Okey, nampak dia dah siap macam ni kan. Jadi sekarang anda minta diulang balik. Senaraikan balik apa paper yang ada. Okey. Ni, anda pergi atas balik kan. Enter ni. Create list of all paper. Ni, bagi balik yang ni. Sebab nak minta dia senaraikan apa yang ada dekat dalam notebook yang tu. Copy. Notebook LM. Ni paste. Kita minta dia list of paper. Enter. Okey.
Jadi dia akan bagi tahu dalam notebook ni paper apa yang ada. Dan kita share belajar benai untuk prompt subchapter 2.3. Basically macam tu lah. Macam tu. Tunggu sekejap. Bagi dia peluang. Untuk benda ini